أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله في الدنيا. Jadi kita baca sepintas lalu dulu ayat-ayat Quran yang menjelaskan dari mana kita ambil sifat ma'ani yang 7. Antaranya wahwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa di atas segala sesuatu. Tentang berkehendak. Kadang terjemah berkehendak ni kadang-kadang dia jadi salah. Kita faham setengah kita faham berkehendak ni mana nak sesuatu. Bukan. Bukan berkehendak mana Tuhan nak sesuatu. Bukan. Maksud berkehendak tu Tuhan tidak terikat dengan apa-apa. Dia boleh buat apa saja. Fa'alu lima yurid, itu ayat yang paling penting. Idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Jadi iradah tu sama juga dengan maksud sya'a. Arada maknanya sya'a. Maknanya Tuhan boleh buat apa saja. Tak macam kita ni limited. Nak juga kita nak buat tu, nak buat ni, tapi tak semesti terjadi. Maka timbul persoalan, apakah di alam ini ada benda yang berlaku di luar iradat Allah? Contoh, benda tak baik lah. Pembunuhan, zina, baru nikah, pembantaian etnik sebagainya. Kita pun fikir, Tuhan nak jadi macam tu kah? Timbul soalan. Ada pula kata, tak, Tuhan tak nak jadi macam tu. Nampak macam okey lah kan? Maknanya yang buruk berlaku ni dengan perangai manusia. Betul, nampak satu sudut betul. Sebab tu dia ada bahasa-bahasa dia. Ada bahasa dari segi kalam zahir, ada kalam hakiki. Dia kena faham benda macam tu. Contoh, walau syaa Allahu maqtada alladhina min qablihim min ba'di ma ja'ahum bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu. Kalau Tuhan nak kan tak bergaduh manusia ni. Boleh tak Tuhan buat manusia ni baik semua? Boleh tak? Boleh je kan. Habis tu kenapa dia baik atau tak baik? Iradat Allah. Ada setengah orang dia cuba nak tanzihkan Tuhan macam Mu'tazilah. Takkanlah Tuhan nak benda tak baik berlaku. Ni semua kita yang buat. Betul, satu sudut kita yang buat. Nampak zahir kita yang buat. Orang ni bunuh orang ni kata UAE pula jadi celaka di belakang apa yang berlaku, contoh di Sudan sekarang kan, macam-macam. Tu dia orang punya dakwaan. Wallahu a'lam, kita duduk luar, kita tak tahu pun benda. Jadi nampak zahirnya gitu. Yahudi bunuh orang Palestin semua. Nampak gitu. Habis apa maksud iradat sebenarnya? Tu dipaham. Imam Ghazali cuba fahamkan kita benda macam tu. So, apa yang berlaku di alam ini dengan izin Allah Ta'ala berlaku. Itu bahasa tauhid dia gitu. Maknanya Allah Ta'ala izinkan ia berlaku. Kalau Tuhan tak izinkan berlaku, dia tak jadi. Jadi perbahasan ni begitu detail dan menjadi perbalahan di segi firqah-firqah umat Islam. Antara paling popular Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah dan Ahli Sunnah. Bertekak 1000 tahun dah isu ni berlaku. Maka kalau kita katakan benda yang berlaku ni Tuhan tak nak berlaku apa ni, mana kita menafikan iradat
Iradah Allah Ta'ala mana Tuhan out of control. Tuhan tak boleh kawal alam. Lagi bahaya. Satu sudut kita kata, takkanlah Tuhan nak jadi benda buruk. Ya, Tuhan tak nak. Tuhan tak nak. Satu sudut kita faham. Tapi kalau kita kata semua berlaku ni di luar iradat Allah, habis. Makna macam Allah Ta'ala tak boleh kontrol. Ada Tuhan lain pula yang kontrol alam ni. Lagi bala. Lagi bala faham macam tu. Jadi apa? Jadi pahaman siapa tu? Majusi. Jadi pahaman siapa? Pahaman Hindu. Hindu dia macam tu. Tuhan buat lain. Tuhan maintenance lain. Tuhan bagi lingkup lain. Sebab apa dia kata? Takkan Tuhan yang sama buat, Tuhan sama bagi lingkup. Rugilah. Ada orang Melayu cakap itu ni lah. Ada orang Melayu. Kuala saya jumpa. Gila orang sekarang ni. Tak lagi tauhid macam tu. Dia kata, Ustaz, logik ke kiamat? Saya pertanyaan tu. Taklah. Tuhan dah buat elok-elok dah alam, tiba-tiba kiamat. Rugi Tuhan? Dia kata rugi Tuhan. Allah Ta'ala tak ada rugi apa satu. Yang rugi ni kita. Ya, maka timbul perbahasan. Adakah sama iradat Allah dengan perintah Allah? Dia tadi perbahasan. Tak ada dalam kitab ni yang saya bawa mari. Allah Ta'ala suruh semayang, betul? Allah Ta'ala larang maksiat, betul? Tapi ada tak orang tak semayang? Lambak. Bukan ada belambak. Simple je lah kan. Minta maaf lah kan. Dalam satu kawasan ni, satu school kita ni, berapa orang Islam ada sini? Berapa persen di masjid? Walaupun di bandar-bandar ni katakan masjid ni, imarah masjid ni, makmur lah masjid ni, ramai orang datang. Tapi 5% je. Survey orang dah buat dah. Satu Malaya dah buat dia. Yang datang ke masjid surah hanya 5%. Kalau ada 5,000 dalam kawasan tu, maknanya dalam 250 orang. Kerana kalau ada 1,000 orang, baru 50 orang. 105 orang. 1,050 orang. Betul tak? 5%. Tu banyak dah, kita kata. Jadi, sama ke suruhan Allah dengan kehendak Allah? Tak. Suruhan terus semayang. Tapi ada tak orang tak semayang? Ramai. Tuhan larang tak maksiat? Larang. Berlaku tak maksiat? Berlaku. So, kenapa berlaku? Tuhan izinkan ia berlaku. Di ulama terjemahkan begitu. Allah Ta'ala izinkan berlaku. Sebab manusia tu diberi pilihan untuk kita. Tuan-tuan tadi, nak main masjid surah tak mau? Boleh tak? Kan? Boleh je start motor mari kan? Ataupun boleh tak lepak dekat rumah? Boleh tak? Tadi lepas semayang, boleh tak pergi start motor, pergi nanti tarik kedai? Boleh tak? Boleh je. Ada siapa larang? Tak ada siapa larang. Habis kenapa tuan-tuan boleh duduk sini lagi? Iradat Allah Ta'ala. Yes. Tuhan nak. Itu yang tak mari. Lepas tu kita kena syukur atas nikmat Allah Ta'ala bagi. Dan healing. Tak habis-habis memang buat healing orang ni. Healing. Sebab ada kawan-kawan kita sanggup pergi naik atas gunung tu healing. 4 hari 4 malam kau duduk atas gunung. Khabat kot Pahang, turun kot Perak, mati atas bukit. Tak. Orang dah ni tak tahu, saya tak faham. Dia konon nak healing. Gamaknya dia duduk tengah pekan ni serabut kot. Kau tengok muka bini serabut kan? Kau tengok muka anak serabut kan? Sedangkan Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Wa min ayatihi an khalaqanakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tujuan tanda-tanda usaha Allah Ta'ala tu Tuhan buat daripada kalangan kamu juga pasangan hidup apa? Litaskunu ilaiha.
Supaya seronok kita hidup tu. Kita tengok muka bini kita seronok, bini tengok muka kita seronok. Kita tengok muka anak seronok, anak tengok muka kita seronok. Ni dah. Kita tengok muka bini pun nyampah, bini tengok kita pun, ya Allah, bila nak mati orang tu ni. Allah. Tu ya khabar gunung kamu. Tu yang duduk lautan, pergi khabat sana, pergi khabat sini, pergi naik motor ride pusing Malaya. Tinggal anak bini. Nak healing ke tu? Healing. Salah Ustaz? Tak salah. Saya tak kata salah. Tapi kita orang Islam ni masa kita limited. Kita kena faham. Banyak ke masa kita? Saya tanya tuan-tuan habis dah faham Quran ni? Siapa baca habis tafsir Quran ni? Tuan-tuan aku pun tak. Hadis baca habis dah? Habis dah? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, habis baca apa? Fiqh ni faham habis dah? Faham habis dah? Muamalat, jenayat semua baca habis dah? Tak. Ngaji habis dah? Tak. Lepas tu dah sibuk buang masa pasal apa? Nak tanya, simple question saya tanya. Seolah macam kita tak ada arah tuju hidup. Tu masalah berlaku. Kerana saya heran. Saya sendiri heran. Saya kata aku sendiri mengaji tak habis-habis. Berlabak kita aku mengaji tak habis-habis. Pergi sana, pergi sini, jumpa tok guru tu. Ya, hampa boleh ada masa lepak tu. Boleh duduk lautan sampai 4 hari 4 malam. Tak, yang duduk khabat gunung 4 hari 4 malam tu cuba suruh buat mulai kat surau ni. Kat larat tak panjat tangga surau? Rasa tak larat. 4 kilometer atas boleh panjat. 3 nak tangga tak larat panjat. Nak main surau. Pasal apa? Sebab ni lawan dengan nafsu. Setan dah tipu kita. Itulah tempat healing konon-konon. Nah, apa healing sebenarnya? Bila kita datang rumah Allah. Itu healing. Apa healing sebenarnya? Bila kita tengok orang boleh baca Quran dengan baik. Anak cucu kita boleh baca Quran dengan baik. Itu healing yang sebenarnya. Kita seronok tengok orang mengamalkan syariat. Tak ada benda lebih seronok. Itulah yang Nabi paling gembira sekali. Bila umat dia mengamalkan Islam. So kita nak ikut Nabi tak? Ikut. Apa yang healing bagi kita? Bila tengok anak-anak kita boleh baca Quran. Tengok orang kejiranan kita, neighborhood kita, mari surau masjid meriah. Bicara bab ilmu, bicara nasihat. Itulah yang paling healing. Tak ada healing lebih besar pada itu. Habis itu yang duk buat ni, tipu. Setan tipu kita. Bolehlah kak, sekali nak pergi Mungai, Sungai Perak. Sungai Perak ada Mungai. Sepanjang Sungai Perak tepi Mungai. Nasib lah tak dapat ikan, nasib lah dapat buaya ke, apa mana tahu. Nasib. Ada tu saya kata kawan-kawan, ada kawan jenis cuti je naik bot. Cuti je sewa bot. Tengah laut. Tinggal bini. Dia sibuk mancing kat laut. Orang mancing kat darat. Lebuh bini. Patut satu ahad ni seronok anak bini kan. Bawa lah anak bini pergi lepak-lepak tepi sungai ke, makan bini-bini ke. Itu healing kita tu, tengok anak bini kita seronok. Itu yang dia ajar dia agama. Ni jadi seronok pula. Me time ni. Ni orang psikologi ni gila babi. Aku marah orang psikologi, marah dia pula kat aku. Kan? Orang psikologi ni orang gila babi. Dia pun tak ikut agama. Ada pula, ada masa kita asing dengan family kita. Kita ada masa, iyalah. Kita bukan 24 jam dengan anak bini kita kan. Kak-kak pun ada masa kat dapur tu, ada me time tu. Tengok belacan, tengok cabai, itu me time lah tu. Lepas tu bila dah tinggal seorang ni, barulah si bising tak. Bila anak menantu nak balik? Pula dah. Dia hidup tak ikut agama ni bang. Dia kok mana pun stres. Saya ingat arwah Profesor Arundin juga. Dunia ni ada pun problem, tak ada pun problem ni. Anak bini menantu balik. Bising pula. Riuh rumah, tidur tak boleh. Kan? Sana lompat, cucu lompat, sana lompat, sini habis. Lepas tu bunga kau pecah habis. Dah riuh pula.
Anak cucu tak ada pun bising pula. Nak bila lah, nak balik pula dah. Cuba kita hidup dengan agama kak. Anak cucu balik, alhamdulillah. Ya, ingat depa kat kita tak? Anak-anak saudara mari apa jumpa Pak Long, Mak Long. Alhamdulillah. Ni anak saudara mari tanya gaji berapa, bila nak nikah. Nak sibuk nak nikah pasal apa? Ada minta duit kita ke? Tengok pula anak-anak melantu pakai kereta buruk, bila tukar kereta. La ilaha illallah. Mulut hebiak orang Kedah kata. Ada orang Kedah tak ada. Orang Kedah kata mulut hebiak. Orang lain kata mulut longkang. Sibuk lah. Menantu orang tu gemuk pun sibuk. Orang tu menikah dengan janda pun kita nak sibuk. Tak menikah pun nak bisin. Nikah awal pun gaduh. Kan? Tak beranak-beranak pun nak bisin. Bila nak beranak? Lantak pilih punggung dia nak beranak ke tak nak. Yang kita nak sibuk pasal apa? Kena beranak jatuh tu pun bisin pula. Hanya tak nak kerja lain, kerja beranak pula dah. Astagfirullah. Dah betul tak bang saya cakap ni? Cuma kalau kita hidup dengan agama. Berapa anak? 5 orang. Alhamdulillah. Nah, cukup. Tak ada anak ni tak apa. Berdua rezeki dah. Simple. Kalau orang faham agama. Dia hari ni jadi masalah tu. Jadi tunjuk dalam TV lah. Yang jahat ni menikah 2-3. Tu yang Abang Haji tak berani menikah 2-3. Padahal yang duk bergaduh kat mahkamah syariah tu menikah seorang. Betul? Berapa orang kat Kuala dia menikah 2-3? Berapa orang? Boleh kira lah kot kan. Dia dalam dia sebut dah. 1, banyak-banyak. 2, sikit-sikit. 3, jarang-jarang. 4, kadang-kadang. Betul. Tak banyak. Habis yang banyak gaduh ni menikah 2-3 ke 1? 1. Pasal apa? Tak ada agama. Dia tak faham. Jadi lelaki apa patut buat. Yang jadi bini patut buat apa. Dia tak tahu. Orang ni kira nak seronok, kira nak jodi tu pening bala. Tengok muka bini menyampah, bini tengok muka lelaki menyampah. Tu okey lagi. Anak tengok muka pak pun menyampah. Jadi macam 3 Abdul lah. Mengikut kalau keterangan Dr. Zain, penyakit dia bertambah berat. Itu ada harapan mati. Astagfirullah. Yang kes kawan kita tu baru settle kan. Kes kawan kita yang jatuh helikopter itu. Tuan-tuan tak tengok TikTok lah. Bagus betul orang semua. Alhamdulillah. Wali-wali semua. TV pun tak tengok kak. Saya balik ustaz baca Quran ya. Masya Allah. Kalah saya kak. Kawan kita itu yang jatuh helikopter 10 tahun sudah tu. Baru settle. Pembagian harta. 2.1 bilion. Ya Rabban, banyaknya. Saya kira bodoh-bodoh lah kak kan. Untuk bini, kalau si mati ada anak, dapat 1/8. 1/8 kalau 2 bilion, 2 pergi 250 juta. Bapa 250 juta. Tuan-tuan pernah mimpi tak dapat 200 juta? Mimpi pun dah. Cukuplah. Oh, pergi tuntut atas pencet tu tak selesai 10 tahun tu. Naik turun mahkamah. Yang mak pun tuntut juga. Mak tu dapat 1/6. Kalau ikut faraid. 1/6 saya kira tak kurang 300 juta. Naik kursi roda dekat. Maknya naik kursi roda dah. Saya kata, ya Allah. Hina sungguh dunia ni kau. Apa salahnya dah lah. Tak apalah. Bagi saya 10 juta pun tak apalah. Buat kenangan retak. Cukup lah. Nak makan apa lagi kau dah kursi roda dah.
Nak makan musangking berapa tan boleh makan? Puduk durian banyak mana boleh makan? Tak, saya nak tanya ni. Saya nampak satu benda je. Bila hidup tak ada agama jadi macam tu. Orang tak sedih kita mati bang. Lepas tu guru saya pesan. Raih ni kata, orang hormat manusia ni ada 3 sebab. Orang hormat, orang segan kita pasal 3 sebab. Pertama, pasal pangkat. Yang kedua, pasal reta. Yang ketiga, pasal ilmu. Hang pilih. Kalau hang pilih pangkat, orang hormat hang masih ada pangkat. Bila habis pangkat, orang hormat Gilek. Tak nak. Macam tu reta. Orang hormat kita pasal kita ada reta, duit banyak. Tak ada. Tapi kalau kamu ada ilmu ni kan, orang hormat hang sampai hang mati, orang hormat. Kubur ulama tu orang pergi ziarah ni. Kubur raja ada orang pergi ziarah. Saya tanya. Tak, serius saya tanya. Ada. Saya duduk Candan ni 17 tahun dah. Tak pernah lagi aku lalu sebelah Masjid Budiah tu penuh orang ziarah. Tak ada. Tak ada. Orang mai Kuala ni, orang tak tanya kubur Sultan. Orang tanya kubur Idris Mabawi kat mana. Tu ulama-ulama Nusantara mari tanya Idris Mabawi punya kubur kat mana. Mati dah puluh tahun dah. Orang sebut je nama. Kan? Ilmu. Satu. Saya tanya kak. Kalau kak kaya, agak-agak orang yang duduk keliling kak, skill kak tu, agak-agak betul-betul ke nak kawan kita? Ikhlas. Tak nak ajak tuan-tuan berfikir, Ustaz. Fikir, Ustaz, dengan hati yang lapang. Kalau kita tu kaya, ada pangkat. Agak-agak skill kita tu, yang duk main kawan kita, main golf dengan kita, lepak-lepak semang kita, agak-agak betul-betul kan nak berkawan dengan kita ataupun pasal pangkat kita, pasal reta. Jawab tak? Kak, jawab tak? Tak payah jawab, dah tahu jawapan. Kita duduk dalam dunia yang menipu. Sebab apa? Sebab kita memilih untuk ditipu dalam hidup kita. That's the problem. Itu masalah. Saya dah duduk macam tu, ya Allah. Kadang-kadang mayat dalam rumah lagi. Ada kes, saya tak sebut lagi kes mana. Kawan-kawan cerita. Mayat dalam rumah ni tak. Mak dengan bini si mati merebut nak rumah. Hina dah kak. Tak, saya tanya ni. Orang tak sedih kita mati. Jadi Abdul tu ada harapan mati. Anak pun nak kita mati bang. Apalah nilai hidup kita. Tak, tuan-tuan rasa yang orang yang cari duit kaya-kaya tu, agak-agak dia orang hidup tu senang ke hidup? No, seksa nak cari duit kaya. Kan? Kita dengan harapan kita ingat bila kita dah kaya tu, kita akan hidup bahagia, harmoni. Belum tentu. Saya selalu ceramah macam ni lah. Saya dulu sekolah mendengar di Ipoh. Bukan dalam hutan, kat Ipoh. Ujung minggu Sabtu Ahad, outing lah. Outing kat Ipoh lah. Lepak masuk semakit. Tengok baju-baju mahal. Tengok anak pama, tengok apa, John Master, apa lagi, Crocodile, apa lagi, Durban. Mahal, 70, 100. Nak beli binatang apa? Pak bagi RM40 sebulan ya. Dalam hati kata, tak apa, nanti aku kerja besok, aku nak beli 2-3 lai sekali beli. Kata hati. Alhamdulillah, kerja jadi pensyarah. Duit ada, Alhamdulillah. Nak pergi beli, tak ada akses. Tanya Amoy tu, abang, paling besar pun 2 SN. Dapat masuk kat ketiak je. Sudah beli kanda je kak, $2.30.
Tu saya kata, kadang-kadang kita nak, konon kita akan dapat benda tu. Tak dapat juga. Tak dapat juga. Kan? Nak. Bukan rezeki kita. Sudah bagi kat anak pakai. Tengok baju bagi anak pakai. Seronok tengok anak pakai. Jadi. Dia kata dah, entah tak Buya tu nak pakai baju macam ni. Tak ada duit. Atuk Mbak bukan orang kaya. Dan ni hampa dia suka melengah boleh pakai RM70, RM80 baju. Kan? Calilah apa lah. Aku lu tak masa. Tak masa. Pakailah baju sekolah hak RM15 selai dulu baju sekolah. Lah baju sekolah RM70 haram semua. Kan? Nak kata apa? Gila semua harga barang ni. Faham tu? Jadi siapa yang menafikan ni kafir. Ni benda sifat-sifat yang disebut dalam Quran. Ilmu orang tak nak, of course lah. Wa bi kulli syai'in alim, kan? Banyak. Apa lagi? Anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Ta'ala tahu apa di langit dan bumi. Itu jelas dalam Quran. Ya. Wa indahu mafatihul ghaib. Pada sisi Allah Ta'ala tu kunci segala benda ghaib. Tuhan tahu. Zahir dan ghaib Tuhan tahu. Kita tampak zahir, zahir tu pun kita tahu semua. Kan? Doktor tu kadang pergi ubat ni, main-main, ni influenza kot, bagi satu injection. Satu papan ubat. Abang makan ni, satgi lepas minggu main pula. Macam apa suruh main pula? Nak tengok ubat tu pesan ke tak? Sebab dia minta tibai dulu kan, agak-agak ni lah kot. Try lah. Mana boleh jadi tak betul. Itu adalah ilmu manusia. Try and error. Ilmu kita ni banyak zon je. Agak-agak. Sangka-sangka je. Kalau yakin, tak pada yakin sangat. Lemah. Kan? Dosa banyak. Abang tahu Mak Haji berapa semua, berapa patih tahu? Bang. Pasal bini kita, berapa persen kita tahu? Tak tahu semua. Kan? Aku kena dah banyak kali lah. Masa bini beranak pertama kau ni. Laki misali. Kan? Mula-mula beranak kat Tepin, duduk rumah mak kat Tepin sampai Luruh Pusat. Ayah kata sampai Luruh Pusat baru keluar. Ayah saya jenis orang lama. Selagi tak Luruh Pusat jangan balik. Luruh Pusat lebih kurang 10 hari, 11 hari baru balik Gerik. Duduklah sampai habis bentang. Kita duduk dalam seorang kat Ipoh. Makan kedai. Duduk telefon semua dulu ada ni lagi. Apa nama internet apa. Line pun tak ada belah Gerik tu. Duduk call telefon rumah je lah. Tanya apa khabar. Okey ke? Okey. Dah habis 40 hari semua. Tanya balik. Nak balik lagi? Nanti nak duduk dulu. Tak apa lah. Lepas minggu tanya pula nak balik lagi. Nak duduk dulu. Tak apa lah. Sampai beberapa minggu baru tanya nak balik. Kita pun pergi ambil. Kak tahu pergi ambil kena marah. Sampai kena marah. Pasal apa tak ambil awal? Lah. Mika yang kata tu ambil. Lain kali. Main marah kita. Pasal apa? Tunjuk kata nak suruh balik juga Ipoh. La ilaha illallah. Betul aku tak faham. Sampai lah tak faham bini tak. Ilmu kita. Nak kata ilmu kita tu. Tak nak tahu mana. So sembang. Ilmu kita, kata saintis ilmu tentang dunia ni, hanya 5% saja. Setakat yang saintis duk kaji, observe, examine semua ni, 5% pun tak sampai. 95% lagi ilmu tentang alam ni kita tak tahu. Begitu sekali. Sikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sikit sangat. Hayat Allah Ta'ala tu hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebab tu ayat kursi tu power. Sikit-sikit lah. Tambah-tambah kan. Kenapa? Bukanlah semua ayat Quran, bukanlah kata ayat Quran ni ada okey, ada tak okey, dah. Cuma ada setengah ayat Quran yang digunakan untuk tujuan yang tertentu. Contohnya ayat kursi.
Kan? Al-Mulk kita duk baca Fatihah semayang. Ulama gini, kenapa ayat ni power berbanding ayat lain? Bukan maksud ayat lain tu rendah standard, bukan. Biasanya ayat yang power ni dia mula dengan nama Allah ataupun puji Allah. Kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semua isim. Semua kata nama. Pasal tak? Dok juga. Peduli apa, saat lantak pilih isim ke fi'il ke huruf ke, kan? Semua tu isim. Allahu la ilaha illa huwa. La tu je bukan isim. Dengan illa. Satu. Kemudian dia ada nama lain. Al-Hayyu. Al-Qayyum. Ada ulama kata Al-Qayyum itu termasuk nama Ismullahil A'zam. Antara. Ada pandangan ulama macam tu. Sebab tu ayat tu power. Power. Ya. Ke ada tuan-tuan jumpa nak jampi hantu raya baca tabat yada ada. Ataupun wailul likulli humazatil lumazah ada. Tak ada. Abasa wa tawalla ke? Tak ada. Amma yatasaalun ke? Tak ada. Ayat yang kita duk baca untuk khasiat tentu biasanya dia mula dengan nama Allah atau puji Allah Taala. Macam alhamdulillahirabbil alamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat tu power. Ada khasiat yang tersendiri. Ulama buat kajian sampai tahap. Ya. Sebab tu ayat kursi tu bagus. Amallah. Bila nak amal Ustaz? Amal dah tiap hari. Jangan dah masuk hantu raya baru nak jumpa Ustaz. Ni orang Melayu. Bukan orang sini, tempat lain. Dah nak masuk hantu raya dah, ataupun anak jadi setan dah, baru jumpa Ustaz. Ustaz tolonglah. Pasal apa? Anak saya ikut jantan lain dah. Baru nak jumpa Ustaz. Baru nak jampi apa? Amin. Jadikan kita hidup kita ni mengamalkan ayat-ayat. Kalau tak banyak sikit pun jadi. Ada setengah-setengah tok guru dulu baca bismillah aja. Ada baca Fatihah. Ada arwah tok guru kata ada baca bismillah ya. Ni pak lebay kampung dulu kan, bukan macam kita lah ni. Pak lebay pak al-hafiz. Dulu kalau kata pak lebay tu Allah, boleh baca ayat kursi, ayat lazim tu gagah. Pak lebay. Tapi ada arwah tok guru kata ada pak lebay kampung dulu jadi wali. Wali. Pasal apa? Tiap-tiap hari baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apa benda pun bismillah. Naik turun tangga pun bismillah. Naik tangga pun bismillah. Ada sampai jadi wali kok. Ambil tahap tu. Pasal apa? Mulut dia tak lekang dengan bismillah. Kita boleh cuba. Kau berat sangat? Nak start motor je bismillah berat? Start kereta bismillah tak? Bangkit pagi bismillah tak? Bangkit tengok handset dulu. Boleh ubah. Jadikan hidup kita tu sentiasa sebut nama Allah Ta'ala. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau mulut kita tak berhenti sebut bismillah, insyaAllah dunia pun selamat, akhirat insyaAllah. Itu hikmah dia. Bismillah. Bacalah bila-bila pun. Jangan tunggu dah teruk baru nak. Ayat kursi elok baca. Qul Allah. Macam Abu Hurairah duk baca Qul Allah sehari. Semalam sebelum tidur 3,000 kali. Boleh tak? Ribu baca Qul Allah. Sementara barin. Kita kalau barin kau 3 pun tak dan kau. Bismillah pun tak ada habis. Maklumlah penat kau nak. Bergaduh dengan Abang Haji pun gaduh dengan menantu lagi. Tengok pula drama stres pula. Dalam filem tu Abang Haji menikah 3. Bala sungguh tengok drama hari ni. Macam-macam lah kan. Orang ni dengki orang ni sondai orang ni. Apa benda lah cerita macam tu. Boleh seronok tengok. Saya tak boleh belah.
baik tengok Paria bagus. Tu ambil Netflix tu nak tengok Paria je. Cerita Paria lagi bagus. Macam mana nak pergi katuk kepala gangster, kan? Macam mana nak katuk kepala menteri jahat. Tu cerita Hindu. Cerita Melayu mana boleh buat macam tu? Tak boleh. Unsur keganasan. Tahu tak boleh, kan? Satu mak kena tindas. Orang nak kampung nak katuk dia macam mana nak selamat. Cerita macam tu. Ajar otak berjalan. Ni duk tengok sambil tumbuk sampai. Duk geram kat orang dalam TV. Lepas tu tengok muka Abang Haji mula geram nak katuk kepala Abang Haji pula. Abang Haji aku tak boleh harap. Tu Abang Haji dalam filem tu nikah dua. Ni Abang Haji aku pun tak boleh harap ni. Serban dia. Kesan. Dia panggil kesan. Apa kita panggil, apa yang kita tengok tu dia akan pengaruhi. Sebab tu ubah cara hidup kita. Fikir benda yang positif. Macam mana nak otak kita jalan. Lepas tu saya kata student saya, tak boleh ke buat satu filem orang kampung asal miskin tiba-tiba jadi kaya, macam mana jual belacan jadi kaya. Tak boleh ke buat filem itu. Adalah Mak Chun itu buat kan, baguslah sikit cerita tu. Dah depa kutuk apalah pula lah, macam-macam. Baik OS bagus lagi buat cerita. Orang kampung otak kimia. Orang kampung tak mengaji tinggi tapi boleh buat ubat yang hebat. Tak ada. Tapi cerita tu ada pula orang dengki pula dah. Orang Melayu kan. Dia tak boleh buang. Panggil dengki dia tak boleh buang. Dia dengki pada bangsa dia sendiri. Itu pelik kan? Yang keempat. Sorry. Yang keempat lah. Mana dia orang. Hayat. Hayyul Qayyum. Okey. Sama' basar wa huwa as-sami'ul basir. Baik, kenapa sifat ma'ani ni penting dari segi hukum akal kita? Pertama dalam Quran naqli sebut. Okey. Yang kedua kita faham bila sifat itu ada pada makhluk maknanya sempurna, maka Allah lebih layak bersifat. Orang kuat dengan orang lemah, mana bagus? Macam cerita Piramli tu lah. Ahmad Nispu jadi hamba tu. Ni si tua ni berapa pound? 500 pound. 500 pound. 500 pound. Tua nak mampus, tulang dah retak, 5 pound boleh. 5 pound pun 5 pound lah buat. Maknanya antara kuat dengan lemah, orang ambil kuat. Kuat tu lagi bagus. Sebab tu ada hadis Nabi sebut. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maka ulama bahas. Kuat tu segi apa? Ulama bahas. Ulama kata tak dapat lari daripada kekuatan fizikal. Orang Islam kena kuat. Kena kuat. Ni mak 25 kecil manis dah. Ya. Umur 30 pinggang tak boleh pergi lah. Macam mana? Belum perang ni. Tapi duk kutuk Yahudi. Tapi duk ngap makan. Itu kecil manis, darah tinggi. Semua ada. Orang Islam kena kuat. Ulama sebut. Nabi sebut. Orang mukmin yang kuat lebih dikasihi Allah daripada mukmin. Kekuatan fizikal satu, kekuatan mental satu. Cerdik, pandai, berilmu. Yang ketiga, kekuatan spiritual. Ni baru dengar meracun pensan. Belum perang. Belum perang, dengar meracun pensan dah. Pasal apa? Saya tak boleh Ustaz. Dengar meletup ni terkejut. Bagi apa? Kekuatan ekonomi. Orang Islam kena kaya. Baguslah kaya ni. Bagus. Jangan jadi miskin dah. Ada setengah ustaz kata, jangan jadi kaya, jadi miskin dah. 10 sahabat yang jamin syurga tu, semua kaya.
10 sahabat yang jamin syurga termasuk Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha, Zubair, Abdul bin Auf. Semuanya kaya. Ali seorang je miskin. Ali miskin tu bukan pasal tak kerja. Ali miskin pasal sedekah tak berhenti. Kalau kata hari ni dapat 100 dirham, dia belilah beras barang secupak, garam barang secubit, ikan barang seekor, 95 dirham lagi sedekah kau. Esok makan, beli lain. Tengok kerja, esok dah dapat. Itu Ali punya perangai. Sampai dah jadi khalifah. Segala gaji dia, segala income orang sedekah dia, habis dia sedekah kat orang habis. Tuan-tuan jangan buat. Mengamuk Mak Haji kan. Tanya Abang Haji, dapat gaji Abang Haji? Dapat lah, pencen masuk lah. Berapa? Ada 3,000, pencen sajan. Kan, 3,000. Atau beli barang lah. Belilah sardin setin, beras barang sekilo, ikan kerin barang 3 ketil. Itu gaji duit lain mana? Ada simpan tabung haji? Tak. Itu sedekah kat mak janda belakang rumah. Lebih. Aku rasa Abang Haji dapat parang hari itu. Dapat hadiah parang dari Mak Haji. Jangan buat. Jangan buat. Kita tak mampu nak buat macam tu. Hanya Ali seorang saja yang mampu buat macam tu. Siapa? Bini dia Fatimah boleh lah. Kan? Kata Fatimah, kami tak nak simpan lauk untuk besok. Untuk besok pun tak ada. Kita kau beras basmati 3 kambing. Bihun beli tu. TF-nya, dia. Apa susu tin sampai kecil manis balik. Pun duduk susah hati duduk tepi tangga. Awak Mak Haji, susah hatilah, kenapalah nasib kami tak berubah. Sampai kecil manis, gaut, darah tinggi semua ada. Duduk malang lagi. Heran sungguh. Itulah bala kita. Agak-agak kalau kita jadi Fatimah macam mana kamu? Agak. Jadi Hajar. Yang kata Siti Hajar tu. Nabi Ibrahim sampai je ke Mekah, dapat wahyu tinggalkan Hajar di Mekah dengan anak yang baru menetas. Ismail baru beranak keluar. Kalau kita gamak nak tinggal bini dengan anak. Fi wadin ghairi zi zar'in, di tempat yang tak ada tanaman, tak ada apa satu. Adalah orang main singgah-singgah Mekah macam tu. Suruh tinggal. Berapa lama Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar? 10 tahun. Bukan 10 hari. Abang Haji baru pergi mesyuarat, surau je, balik pukul 10 malam, mengamuk. Bukan Mak Haji sini ke, tempat lain. Mesyuarat pula dengan mak janda mana pula dah ada tadi. Balik minta cerai terus. Astagfirullahaladzim. Apa dah jadi kau? Dah lah, kawan tu wakil Biro Muslimat kan. Macam mana? Abang Haji kita orang penting. Macam mana? Oh, sakit hati. Oh, ceraikan aku. Ya Allah, apa benda. Pelik lah kita ni kan. Dah sungguh. Pada hati ni. Mana kita tak syukur. Kita ingat hidup kita ni. Lepas tu jangan buat. Ini saya pesan tu. Satu perangai orang perempuan yang paling tak semiak sekali, melengung depan tangga. Orang dulu lah ada tangga kan. Duduk depan tangga tu. Mengenang nasib. Bini aku buat macam tu sebab tu aku cakap. Kan. Memang tangga naik kat atas, umur 2 tingkat ada tangga kan. Melengung depan. Awak kan? Melengung siapa? Berapa hari tak makan? Berapa hari tak makan? Dia mengengung sangat tu. Nak mengenang nasib. Ha? Rasa diri tu paling tak beruntung sekali dalam dunia ni. Kalau kita rasa kita orang yang Tuhan bagi nikmat, kita tak akan melengung macam tu. Kita tak akan menyesali hidup kita. Tuan-tuan faham mudah. Kalau kita ni ada rumah, adalah rumah kan.
Tuan-tuan tak ada rumah. Rumah taman pun rumah je kan. Ada jamban lagi dalam rumah kan. Cukup. Ada rumah, ada makanan. Kita adalah orang yang lebih baik daripada 70% orang dalam dunia ni yang tak ada rumah. Dalam dunia ni 70% orang tak ada rumah. Dan tak ada makanan yang pasti ada. Kita tadi stok sebulan. Pasal apa? Kadang pak mentua mai. Sebab tu saya menjadi saya kat rumah. Saya pesan bini kena ada ni. Ikan kering kena ada, ikan bili kena ada. Kadang tak tentu. Kan? Dan semalam tiba-tiba jadi pak mai muncul depan rumah. Macam. Nasib baik ada ikan kering. Ada sardin tin dalam 3-4 tin. Ada lah beli pun kan. Tidak. Orang telur nah ya. Kok ada. Spare kan. Jadi cukup. Adalah motor kereta, walaupun kereta kita tak mahal. Ni pasal apa hidup kita? Duduk dekat traffic light tu, duduk tengok kereta orang sebelah. Honda Accord. Mercedes. Kita pakai Nissan Sunny kan. Bila lah nasib aku nak berubah. Kan? Sebab tu kita susah hati. Boleh cari harta, boleh cari pendapatan bisnes, tapi jangan susah hati. Susah hati tu bahaya. Susah hati tu maknanya setan dah masuk dalam hati kita. Mengeluh nasib. Kenapa lah aku macam ni? Kenapa lah? Yang kita pula, Mak Haji pula, kenapa lah aku menikah dengan Abang Haji dulu? Kalau aku menikah dengan kawan tu kaya dah. Tak ada. Bukan kau sini kau, tempat lain. Ni cerita. Astaghfirullahaladzim. Sebab tu minta cerai. Tak dapat duit raya, minta cerai. Pasal tu lah. Tu ya. Ada cagur lain. Pasal surat nikah tak betul tarikh, minta cerai. Kena sabar kau. Tak payahlah. Aku ni hidup lama dah. Lama dah. Jadi pensyarah pun 26 tahun kan. Baca buku psikologi pun 10 tahun lah. Faham lah hidup dunia ni. Kan? Pasal apa minat kawan tu? Sebab kawan tu bapak yang penyayang. Tak ingat tak? Lama dah cerita ni. Lama dah. Lupa dah cerita tu. Orang tanya kenapa kahwin dengan orang tu? Sebab dia bapak yang penyayang. Ni bapak penyayang ramai ni. Awak tak ambil. Cakaplah kawan tu kaya, duit banyak kan. Habis cerita. Senang. Pasal apa kahwin dengan orang tu? Dia kaya. Habis cerita. Orang pun faham. Nak berlapik-lapik, nak berpantun-pantun, tak payah. Kan? Tu je jawapan dia. Faham tu? Jadi tak apa kak, jangan susah hati. Tak ada siapa nak Abang Haji kita tu. Motor pun nak start 5 kali baru hidup. Mujur kita tak kaya. Tak siapa nak Abang Haji kita tu. Cuba Abang Haji tu ada 15 juta dalam bank. Tak boleh harap. Tak boleh harap. Ada spare 2 lagi. Ya, wa huwa as-sami'ul basir. Lagi apa? Al-kalam, sifat kalam. Mana? Wa kallamallahu Musa. Mana bercakap dengan bisu pun bagus. Cakaplah. Tapi adalah kawan mengadu. Cerita pasal bini dia. Bini duk merepek. Saya kata salah Mika yuk. Salah apa saya ustaz? Macam-macam dia saya beli kat dia. Salah Mika. Salah apa ustaz? Mika cari bini ada mulut. Lain kali cari bini bisu. Dia nak marah pun tak bini riuh. Kan? Dia pergi dia riau seorang-seorang. Tak dengar bunyi pun. Mai pula kak pula. Cerita. Payah jadi ustaz kak. Balo. Kan? Main ngadu juga. Abang Haji ni ustaz saya tegur. Salah kak. Salah apa saya kak? Salah kakak. Pasal apa? Cari Abang Haji yang dengar. Lain kali cari laki pekak. Senang. Kak merepek macam mana pun dia buat tak erti. Sebab tu orang lelaki kak. Dia banyak diam. Pasal apa? Dia latih untuk jadi pekak. Betul ke tak? Aku salah seorang.
Bawa berat. Buat tak erti je. Dulu baca surat apa? Jadi tengok handphone lah. Bawa berat. Buat tengok. Buka Netflix tengok kan. Tak dengar orang cakap. Dengar. Tapi kita belajar untuk jadi pekak. Dia lalu je. Dia tak transit dalam kepala. Kalau transit dalam kepala, lama dah Abang Haji ni jalan. Duk fikir banyak. Stres. So, untunglah kau dapat Abang Haji yang tak dengar banyak masalah. Sebab apa? Bila dia tak banyak dengar masalah, dia tak stres. Tak stres, panjang sikit umur. Tidak, Abang Haji lama dah jalan. Dah jadi janda pula kita. Kan? Bukan dia tak mau dengar. Kan? Kadang benda-benda tu tak sepatut didengar pun. Nak merepek benda macam-macam. Alhamdulillah, dapat Abang Haji yang sanggup dengar. Ya, bercakap, mendengar, bisu. Ya. Maka yang baik itu, kalau manusia baik itu, maka Allah lebih layak bersifat. Okey, sikit. Baru sikit kita masuk bab takluk. Okey, secara umumnya takluk ni ada yang mungkin, ada yang wajib, ada mustahil, ada yang harus. Baik, takluk ni apa? Itu bahasa mudah. Kita ambil sikit. Kita sebut. Sifat ma'ani ni, bahasa mudah dia. Kenapa dipanggil ma'ani itu sifat ma'ani? Sebab dia tak clear ataupun indirectly. Kudrat, iradat, ilmu. Dia indirectly. Dia tak macam sifat macam ni, contoh kayu ni. Keras. Keras. Picit tengok. Keras. Keras. Tu tengok bangunan tinggi. Tinggi tau. Tinggi. Sayuk. Baik, nak kata orang tu pandai. Nampak pandai? Dia tu pandai. Mana-mana pandai? Bodoh tanya mana pandai. Tak ada. Bila orang tanya masalah, dia boleh jawab. Dia lurai. Tu pandai. Nampak pandai? Siapa nak kata pandai nampak kan? Tapi ada efek dia. Contoh Leonardo da Vinci punya lukisan kan. Kenapa Mona Lisa tu hebat? Sebab yang lukis dia Leonardo da Vinci. Seorang di Pasapa, pakar maths. Dikatakan setiap lukisan yang dihasilkan itu ada kaitan dengan falsafah dan matematik. Ada kira-kira. Kita lukis kambing jadi ayam, ayam jadi kambing. Saya lah. Sampai cikgu pun kata, ni memang tak ada bakat. Memang tak ada bakat kamu. Belajar, lukis belajar. Masa kecil tu belajar. Aram. Tak jadi. Tangan keras. Tak jadi. Orang seni ni dia lukis, dia pegang tu jadi. Macam member tu, arwah tu pun. Dia duduk dalam kelas tu, dalam pen lukis. Lukis apa? Jadi orang. Jadi ayam. dia jadi. Tangan tu jadi. Kita jadi, lukis ayam jadi kera. Mau jadi orang. Bukan seni. Jadi, nak kata ilmu tadi tu, bila terlaksana. Terlaksana tu atas apa, itu panggil takluk. So, bahasa mudah takluk tu apa? Makhluk tu sendiri. Sebab tu kita kata, apa dalil kudrat iradat ilmu Allah Ta'ala? Baharu alam ini. Nampak efek tu. Kan? Macam orang tengok piramid tu. Satu ketui piramid tu berapa puluh tan. Seketui batu. Nak angkut pakai apa? Masa tu bukan ada kren. Nak buat satu piramid tu perlu 2 juta ketui. Bukan 20, 2,000, 2 juta. Jadi orang duk fikir, mesti orang dulu kuat. Ataupun masa orang dulu ni pandai, ada teknologi. Macam-macam orang buat kajian. Apa orang keluar? Kuat. Kudrat tadi tu. Kan? Pandai ilmu. Nampak efek tu. Macam tu kita tengok alam. Tengok langit. Kan? Sebab tu saya kata, tauhid ni, dalam harian kita. Sebab tu Tuhan kata, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab.
bila turun ayat kepada Nabi, Nabi menangis. Nabi kata, celakalah manusia yang tengok alam ini tidak memerhatikan Allah. Makan saja tak ingat Tuhan. Duduk saja atas bumi orang Ta'ala, tak ingat orang Ta'ala. Tak salah banyak kat kita. Kita lah katalah anak pergi overseas. Tak salah kata anak mati. Anak pergi overseas. Jauh tinggal kita. Kan? Tak salah balik jauh lah. Baru singgah kedai makan dia pula. Anak tu pula suka makan apa? Contohnya ikan keli masak cabai contohnya. Tengok kali dia teringat anak. Kalau ada alung ni dia suka. Betul tak? Keluar tak ayat tu? Keluar tak ayat tu? Kita mesti kaitkan benda tu dengan siapa-siapa. Mesti. Habis kenapa kita tak tengok Allah dalam alam? Siapa yang buat alam? Siapa yang buat langit, buat bumi, buat turun hujan? Ni baru ni banjir, ni panas pula. Itulah. Orang tak tahu. Tak payah nak marah. Marah pula orang tu, marah orang ni pula. Saya ingat masa tahun bila? Masa tu landslide dekat Genting Highland. Genting Highland? Genting Highland kan kadang-kadang hujan lebat. Genting Highland. Jadi ada landslide. Tanah runtuh. Jadi wartawan pun pergi interview lah. Engineer yang duk repair tu. Apa pendapat Datuk? Ni. Gitu kata ni hujan terlampau lebat lah, itulah ni kita ikut. Macam-macam lah teori engineer. Kebetulan masa tu, Linggotong tengah lalu, Linggotong. Lebuh lah, Linggotong. Tokek, Genting Highland. Tan Sri. Apa pendapat Tan Sri? Tu dia jawab apa? Tu, Linggotong. Ini Tuan Allah punya kerja. Tuan Allah punya kerja. Yang engineer tu Melayu. Engineer. Ni hujan lah, itulah tak stabil tanah disimpan air lah apa. Cina tu jawab senangnya. Tuan Allah punya kerja. Sebab bila kerja Allah Ta'ala, kita tak boleh nak lawan. Cerdik macam ni pun kita ni lemah. Kena ada tauhid macam tu. Ya. Kita dah buat dah apa nama teres macam tu, kita dah buah dah pasak ke apa. Dia nak runtuh, dia runtuh juga. Kerja orang tak ada. Mana ilmu kita tu limited. Ya, terhad. Baik. Apa yang nampak pada alam ni, itu semua adalah takluk Allah Ta'ala. Takluk. Kesan daripada kudrat, iradat, ilmu Allah Ta'ala. Tu faham. Baik. Kenapa nak bahas takluk ni Ustaz? Dia jadi isu. Kenapa nak ada takluk yang wajib, ada yang harus? Contoh, kudrat dan iradat bertakluk dengan segala yang harus sahaja. Tidak takluk dengan wajib dan mustahil. Pening. Duduk sekolah Arab, duduk hafal saja, bengong sampai ujunglah pergi masjid mengaji lagi, jumpa tu guru baru faham. Tidak bengong sampai tu. Apa maksud kudrat iradat bertakluk dengan yang harus sahaja? Dalam bahasa tauhid panggil mungkin. Ya, al-qudrah wal iradah muta'alliqatani bil mumkinat. Dengan yang mungkin. Apa maksud? Maknanya apa yang berlaku dalam alam ni harus berlaku. Untung ke, hujan ke, panas ke, tsunami ke, covid ke, apa semua tu harus berlaku. Allah Ta'ala punya kudrat dan iradat. Dia buat berlaku. Mana apa yang Tuhan buat tu harus berlaku. Mana? Tuhan takkan buat benda yang mustahil atau wajib. Apa benda yang wajib? Allah Ta'ala sendiri. Sebab ada soalan bengong keluar pada manusia ni. Kenapa nak ulama nak buat benda tu? Sebab ada soalan bodoh daripada orang yang bodoh ni. Maka terpaksa ulama buat jawapan. Sebab tuan-tuan mungkin tanya, ni zaman Nabi ada ke istilah takluk ni? Tak ada.
Zaman sahabat tak ada. Pasal apa? Tak ada masalah timbul. Bila ada orang mula tanya, Ustaz, boleh tak Tuhan tu buat Tuhan sendiri? Jawab tak? Jawab tak? Apa maksud yang wajib? Tuhan lah wajib ada. Allah Ta'ala tu wajib ada. Mesti ada. Tak boleh tak ada. Baik. Boleh tak Allah Ta'ala buat Tuhan satu lagi? Ataupun Tuhan buat anak dia ke? Syirik bagi dia ke? Ataupun buat Tuhan lain yang sama level dengan dia ke? Itu benda yang mustahil. Benda mustahil Tuhan tak buat. Tak. Sebab benda tu soalan bodoh dah. Ada orang kata boleh. Sebab Tuhan tu buat segala satu boleh buat kan. Jadi bolehlah berlaku syirik bagi Tuhan. Mampu. Nak jawab. Benda tu mustahil. Tak boleh. Tak boleh. Sebab itu ada pernah berlaku. Allahu'alam cerita tu betul ke tidak, tapi kita boleh bincang. Satu hari Iblis datang dekat Nabi Idris. Dikatakan Nabi Idris yang mula mengajar tulisan. Dikatakan Wallahu'alam. Sebab tu nama dia Idris. Dikatakan itu. Bahkan Nabi Idris ni antara orang yang mahir menjahit. Mula menjahit ni manusia. Nabi Idris nama. Tukang jahit. Jadi Nabi Idris tengah jahit tu, mari setan. Mari Iblis. Wahai Idris. Nabi Idris tahu tu setan. Nabi. Yang tak kenal ni kita. Orang ke setan pun kita tak kenal lah ni lah. La ilaha illallah. Abang ipar boleh takut pada adik ipar? Gila kau. Gila orang sana. Na'udzubillah. Kakak boleh katuk kepala adik. Adik katuk kepala kakak. Mak katuk anak. Anak katuk mak. Gila orang sana ni. Kita tak tahu ada orang ke setan. Tak tahu. Jadi Nabi Idris tahu tu setan. Setan nak uji dia. Boleh tak Tuhan masukkan dunia ni dalam lubang jarum kau tu? Lubang jarum. Samul khiyat dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran disebut. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sehingga unta masuk dalam lubang jarum. Mana benda mustahil. Perumpamaan tu disebut dalam Quran. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sehingga unta masuk lubang jarum. Boleh ke? Tak boleh. Mustahil. Jadi Iblis ni main kata, boleh tak Tuhan masukkan bumi dalam lubang jarum? Kalau Nabi Idris kata tak boleh, dia bubuh lah. Nampak Tuhan lemah. Tak boleh buat. Nabi Idris jawab, boleh. Boleh macam mana? Kalau lubang jarum tu kecil, bumi besar. Boleh dengan dua cara. Orang hebat. Orang hebat. Cerdik. Nabi-Nabi itu memang cerdik. Dilahirkan cerdik. Bukan macam kita. Kadang majlis tinggi bodoh juga kan. Banyak orang macam tu. Yang bank pun bankrupt. Syarikat boleh lingkup. Itu. Ngaji tinggi tu. Lingkup habis. Pasal apa? Otak tu dah jadi otak kambing. Tak cerdik. Macam tu. Islam sama Islam bunuh. Jadi macam tu. Apa Nabi Idris jawab? Ada dua cara. Pertama, sama ada Tuhan besar. Kalau lubang jarum ni sama lebih besar pada dunia, maka dunia boleh masuk lubang jarum. Yang kedua, Tuhan boleh kecilkan bumi ni lebih kecil dari lubang jarum, maka boleh masuk dalam lubang jarum. Nabi Idris jawab. Dari secara logiknya, boleh tak benda besar masuk lubang jarum ni? Tak boleh. Itu dipanggil mustahil. Sebab Tuhan letak macam tu. Boleh tak 3/3 jadi 7? Tak boleh. 3 tetap 6. Sebab tu hukum akal diterima pakai dalam tauhid. Kenapa hukum akal banyak terima dalam tauhid? Sebab dia logik. Orang boleh terima. Bahkan Tuhan berdebat banyak dalam Quran gunakan akal. Naqli, yes. Sebab Al-Quran tu naqli, yes.
Tapi dalam masa sama dia mendebat otak manusia. Kan? Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan lain di langit bumi ni, ada Tuhan lain pada Allah, selain pada Allah, maka akan binasa alam ni. Ucik. Bos tak boleh ramai. Seorang. Pengurusi surau berapa orang? Boleh 8 orang? Orang. Kok 8 orang? Tu AJK 8 orang. Kan? Ketua kampung berapa orang? Kalau ketua kampung kami pelik juga, 11 orang ketua kampung. Gila kan? Perdana Menteri kami 18 orang. Elok ke? Tak ada gaduh kan? Buat 18 kursi Perdana Menteri. Tak panggil Perdana Menteri lah. Kita panggil Menteri je. Menteri boleh ramai, Perdana Menteri seorang. Bos mesti seorang. Logik. Macam mana hampa boleh terima Tuhan banyak? Sebab tu orang kafir layak dibakar dalam neraka. Sebab apa? Sebab bodoh piang. Baik. Ada sifat yang takluk dengan wajib. Contoh. Wajib dalam masa apa? Ilmu. Baik. Ada tak sebut dalam Quran perkara yang tak patut ada? Contoh macam syirik. Ada sebut dalam Quran? Kan? Apa nama Tuhan yang tersebut? Allah SWT sikit. Oi, lewat kita. Contoh. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min qablikum wa min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai fala tattakhidhu min dunillahi andada. Jangan kamu ambil lain pada Allah Ta'ala sebagai nid, sebagai syirik, sekutu bagi Allah Ta'ala. Baik, sekutu tu ada ke tak? Sekutu Allah Ta'ala tu ada ke tak ada? Tak ada. Tapi Tuhan sebut tak? Tuhan sebut. Maka sifat kalam, sifat ilmu tadi bertakluk dengan yang wajib dan yang mustahil. Tidak pada kudrat dan iradat, yang hanya takluk pada yang harus sahaja. Boleh tak? Macam tak faham itu. Tahu. Kita sambung bulan depan, insya-Allah. Bulan depan kita bulan depan tengok berapa bulan cepat. Ada. Ada kalender? Bulan 12 hari apa? Hari Selasa berapa? Hari apa? Hari Selasa. Hilang lah. Disember. Dah. InsyaAllah. Saya nak pergi khusus. 5 bulan tu saya pergi khusus. Dah lah 5 bulan. Kita buat 2 bulan kan. Yang 5 bulan ke atas tu pakai tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.